Sejak sekian lama, rakyat Malaysia dibelenggu dengan budaya dua darjat. Kita kena uruskan dan utamakan golongan elit, golongan kaya dan golongan yang maha kaya. Untuk aku personally, layanan dua darjat yang paling aku tak suka is ada escort. Menteri-menteri, elit-elit ni ada escort polis. Rakyat biasa, kita semua kena layan jam. Tapi orang elit politik ni, dia orang literally boleh potong guna escort. Dan sometimes ada juga pernah jadi ambulance kena tahan sebab nak kena bagi laluan kepada escort. Kalau rakyat biasa buat rasuah, benda yang rakyat tu akan kena adalah dia akan kena dakwa, dia akan kena hukum, dia akan masuk lokap penjara. Kalau ahli politik masuk buat rasuah, dia mungkin kena dakwa, tapi dia tak akan kena hukum. Kerana pendakwaan itu sekerat jalan saja. Dia akan digugurkan pendakwaan itu. Depa yang ambil rasuah. Kenapa kita pula nak kena hormat? Kena panggil Datuk, panggil Datin, Datuk Seri. Dan sehingga hari ini gelaran Datuk Seri Najib tak ditarik balik.